Inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Maksudnya, sesungguhnya doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Maka berdoalah. Sudah tentu, kita sebagai manusia, hajat kita terlalu banyak. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang keemasan kepada kita 5 kali sehari. Di mana saat itu, di mana ketika itu adalah waktu mustajabnya doa. Ini kerana waktu ini adalah merupakan waktu yang paling barakah. Waktu yang sangat-sangat barakah dan sangat-sangat istimewa. Kerana ia berada di antara 2 ibadah yang besar, iaitu azan yang menyeru kepada solat dan iqamah yang menyeru untuk memulakan solat. Waktu ini juga adalah ketika mana pintu-pintu langit dibuka dan doa diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.